Assalamualaikum, saya Siti Amazati binti Ahmad, menti nombor 301745. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Untuk kajian ini, kumpulan kami telah memilih sebuah NGO iaitu Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Maktih yang terletak di Kanga Perlis. Sebuah NGO ini berperanan dalam menyediakan perlindungan, penjagaan dan kebajikan kepada anak-anak yatim dan juga orang yang kurang bernasib baik. Kajian ini dijalankan untuk meneliti peranan, sumbangan dan juga cabaran yang dihadapi oleh NGO tersebut dalam pembangunan masyarakat. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Pembangunan masyarakat memerlukan pelibatan daripada pelbagai pihak, termasuklah pihak kerajaan, pihak swasta dan juga pihak NGO. Bagi pertumbuhan NGO yang kami pilih ini ialah itu Pertubuhan Rumah Kebajikan Anak Yatim Maktih yang ditubuhkan pada tahun 1990, berperanan membantu anak-anak yatim dari melalui menyediakan tempat tinggal, pendidikan, kebajikan dan juga pembangunan sosial. Melalui pelbagai program yang dilaksanakan, pertubuhan ini turut menyumbang kepada pembangunan modal insan dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ialah definisi NGO. NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan ialah sebuah organisasi yang ditubuhkan secara sukarela dan juga tidak berunsurkan keuntungan. NGO ini berfungsi untuk membantu masyarakat melalui pelbagai aktiviti kebajikan, pendidikan dan juga pembangunan komuniti, serta bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan juga kerajaan dalam mengenai isu-isu sosial. Yang keempat ialah kepentingan NGO dalam pembangunan masyarakat. NGO ini mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyediakan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Selain itu, membantu mengurangkan masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. NGO juga berfungsi sebagai pembangkit pembangunan sosial, memperkukuhkan jaringan komuniti serta menyokong usaha kerajaan dalam pembangunan masyarakat. Yang terakhir ialah objektif kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti latar belakang dan perkembangan pertubuhan Rumah Anak Yatim Maktih di Kanga Perlis. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dan juga sumbangan pertumbuhan dalam pembangunan masyarakat melalui aktiviti kebajikan, pendidikan dan juga pembangunan sosial untuk anak-anak yatim. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pertumbuhan untuk melaksanakan fungsi dan juga program kebajikannya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan teruskan dengan latar belakang bagi Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Maktih di Perlis, di mana Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Maktih ni merupakan sebuah organisasi yang bukan kerajaan, which is NGO di Perlis, yang menyediakan perlindungan, penjagaan, pendidikan dan juga kebajikan kepada anak-anak yatim serta golongan kurang bernasib baik. And pertubuhan ni juga menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan juga pendidikan bagi memastikan kesejahteraan penghuni which is anak-anak yatim ini terjamin. Selain itu, rumah kebajikan ini juga turut menerima sokongan dan juga sumbangan daripada masyarakat, badan korporat serta agensi kerajaan untuk membantu meneruskan operasi dan aktiviti kebajikan. Kewujudannya juga memainkan peranan yang penting di mana ia dapat membantu pembangunan sosial, kesejahteraan sosial dan juga pembangunan modal insan dalam komuniti. Okey, dari segi penubuhannya pula, Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Maktih ini telah ditubuhkan pada tahun 1990 dan pada awal pengoperasiannya ia terletak di sebuah bangunan yang merupakan bekas kediaman Menteri Besar Perlis iaitu Tan Sri Sheikh Ahmad bin Muhammad Hashim. Dan bangunan ini juga telah diubah suai menjadi asrama bagi menempatkan anak-anak yatim dari seluruh negeri Perlis. Pada peringkat awalnya juga, rumah kebajikan ini hanya mampu tampung seramai 18 orang pelajar lelaki iaitu anak yatim lah. And then namun begitu, operasi rumah kebajikan ini terpaksa diberhentikan buat seketika kerana keadaan bangunan yang tidak lagi memenuhi aspek keselamatan. Walaupun asrama ni ditutup, pertubuhan ni tetap menjalankan tanggungjawab mereka dengan memberi bantuan kewangan kepada anak-anak yatim ni untuk meneruskan persekolahan. Dan seterusnya pada tahun 2001, usaha membina asrama baru telah dimulakan di atas tanah wakaf hasil sumbangan seorang dermawan.
Pembinaan tersebut berjaya direalisasikan melalui sumbangan badan korporat dan juga individu sehingga bangunan tersebut siap sepenuhnya pada tahun 2009. And asrama baru tu pula mula beroperasi pada 18 Mac 2010 dan telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perlis pada 21 Mei 2010. Perkembangan ini membuktikan bahawa komitmen berterusan pertubuhan dalam menyediakan kemudahan kebajikan yang lebih selesa dan juga selamat kepada anak-anak yatim. Jadi saya akan teruskan dengan visi dan misi NGO di mana visi bagi Rumah Kebajikan Anak Yatim Mati ini menjadikan institusi kebajikan yang cemerlang dalam menyediakan perlindungan, pendidikan dan juga pembangunan sasiah kepada anak-anak yatim serta melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan juga berdikari. And misi pula yang pertama, menyediakan tempat perlindungan yang selamat dan juga selesa kepada anak yatim. Yang kedua, memberikan peluang pendidikan yang berkualiti kepada penghuni iaitu anak-anak yatim tersebut. Dan yang ketiga, membentuk sahsiah dan juga nilai moral yang positif melalui pendidikan agama dan juga pembangunan diri. So, saya akan pergi kepada bidang utama aktiviti NGO di mana bidang utama aktiviti pertubuhan kebajikan rumah anak yatim Maktih di Perlis tertumpu kepada 3 aspek utama iaitu kebajikan, pendidikan dan juga pembangunan sasiah penghuni. Dari segi kebajikan, pertubuhan ini menyediakan pelbagai kemudahan asas seperti tempat tinggal, makanan dan minuman harian, pakaian serta wang saku bagi memastikan keperluan penghuni dapat dipenuhi dengan sempurna. Kemudian, kemudahan yang disediakan ini juga membantu mewujudkan persekitaran yang selamat dan juga kondusif untuk perkembangan fizikal serta emosi anak-anak yatim. Dan selain itu, pertubuhan ini juga turut memberi perhatian terhadap aspek pendidikan dengan menyediakan kelas tuition, bantuan pembelajaran dan sokongan akademik kepada penghuni. Inisiatif ini bertujuan membantu mereka meningkatkan prestasi dalam pelajaran serta memberi peluang untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Di samping pendidikan akademik, pertubuhan ini juga menitikberatkan pembangunan kerohanian dan juga sasiah melalui kelas agama serta program pembentukan akhlak yang dikendali oleh tenaga pengajar yang berkelayakan. Tambahan pula, pelbagai program motivasi, kemahiran dan penguatan diri turut dilaksanakan dengan kerjasama agensi kerajaan, badan korporat dan institusi pengajian tinggi bagi meningkatkan keyakinan diri serta potensi penghuni secara menyeluruh. Dan yang terakhir, kawasan operasi dan juga sasaran masyarakat. Kawasan operasi Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Aktif Perlis meliputi seluruh di negeri Perlis dengan pusat operasinya terletak di Bukit Besi Hangit, Jalan Raja Muda, Kanga. Pertubuhan ini menjalankan proses pemilihan penghuni melalui permohonan daripada keluarga anak yatim serta kerjasama dengan pihak sekolah di seluruh negeri bagi mengenal pasti individu yang benar-benar layak menerima bantuan dan juga perlindungan. Pendekatan ini membolehkan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan secara lebih berkesan dan juga teratur. Sasaran utama pertubuhan ini ialah anak yatim, yatim piatu dan juga kanak-kanak dari keluarga asnaf yang memerlukan perlindungan, kebajikan dan juga bantuan pendidikan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, penghuni rumah kebajikan ini terdiri daripada remaja perempuan berumur antara 13 hingga 17 tahun yang berasal dari pelbagai kawasan di negeri Perlis. Fokus terhadap golongan ini menunjukkan komitmen pertubuhan dalam membantu kumpulan rentan yang berdepan dengan cabaran kehidupan akibat kehilangan ibu bapa ataupun kekurangan sumber kewangan. Dan melalui pelbagai bantuan dan juga program yang disediakan, pertubuhan ini juga bukan sahaja membantu meningkatkan kesejahteraan penghuni, malah turut menyumbang kepada pembangunan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan NGO dalam pembangunan masyarakat. Jadi yang pertama, peranan NGO ini adalah penyediaan perlindungan dan juga kebajikan. Jadi peranan Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Aktif di Perlis ini adalah menyediakan perlindungan dan juga kebajikan kepada anak-anak yatim dan juga kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Pertubuhan ini bukan sahaja menyediakan tempat tinggal, tetapi mereka juga menyediakan beberapa keperluan asas yang diperlukan oleh kanak-kanak tersebut. Jadi kesukaran yang dihadapi oleh kanak-kanak ini seperti kesukaran perumahan ataupun ketakupayaan perbelanjaan asas semestinya
akan memberikan kesan kepada mereka. Jadi tujuan penyediaan tempat tinggal yang selesa ini, kanak-kanak ini dapat menjalani kehidupan mereka dengan suasana yang lebih teratur dan juga terkawal. Mereka juga tak perlu lagi bimbang tentang tempat berteduh dan juga kerisauan terhadap makanan, pakaian, tempat tidur dan juga penjagaan kesihatan, kerana semestinya keperluan mereka ini telah mereka peroleh dan disediakan oleh pertubuhan ini. Jadi suasana yang sejahtera ini akan membantu mereka untuk pulih daripada trauma yang mungkin kesan daripada kehilangan ibu bapa atau juga masalah keluarga yang telah memberi kesan kepada emosi mereka. Dalam aspek pembangunan masyarakat, penyediaan perlindungan dan kebajikan ini secara tak langsung akan mengurangkan masalah jurang sosial dalam kalangan masyarakat. Seperti kita tahu, setiap golongan yang terpinggir ini telah diberikan perlindungan yang sepatutnya, maka mereka dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Sebagai contoh, rumah anak yatim Mak Teh di Perlis ini telah menyediakan kelengkapan yang secukupnya seperti makanan, pakaian, rawatan dan juga penjagaan yang berkala, membolehkan mereka menjalani kehidupan mereka dan mendapatkan peluang yang sama seperti manusia lain untuk berkembang dengan lebih baik. Peranan NGO yang kedua dalam membangunkan masyarakat adalah pembangunan modal insan melalui pendidikan. Jadi, rumah anak yatim Mak Teh ini memainkan peranan lain dalam membangunkan masyarakat, khususnya golongan anak-anak yatim dan juga kanak-kanak yang kurang bernasib baik dengan menyediakan peluang pendidikan sewajarnya untuk mereka. Kita tahu pendidikan adalah satu aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan kerana pendidikan adalah kunci utama yang boleh meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga potensi seseorang. Maka sudah semestinya rumah anak yatim Mak Teh ini menyedari bahawa kanak-kanak ini bukan sahaja memerlukan keperluan kebajikan yang berbentuk fizikal, tapi mereka juga memerlukan pendidikan untuk memastikan masa depan mereka sentiasa cerah. Kita tahu yang biasanya kanak-kanak yang menghuni di rumah kebajikan ini adalah datang daripada golongan yang tak mampu ataupun mungkin mereka tiada ibu bapa, biasanya menghadapi cabaran dalam mendapatkan peluang pendidikan yang sewajarnya. Jadi, kesempitan ekonomi keluarga, kegagalan dalam institusi kekeluargaan ataupun kekurangan akses kepada peluang pendidikan menjadikan mereka tak dapat akses pendidikan yang sempurna. Jadi, dengan adanya rumah anak yatim Mak Teh ini, mereka secara tak langsung menyediakan bantuan pendidikan seperti yuran persekolahan, keperluan sekolah dan juga pemantauan akademik yang berpanjangan. Jadi, pendidikan yang diperoleh ini bukan hanya meningkatkan pencapaian akademik mereka, tapi mereka juga dapat menambah kemahiran di dalam diri mereka. Kita tahu kemahiran adalah salah satu yang dapat membantu mereka mendapatkan peluang yang lebih baik dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang berkualiti sehingga membolehkan mereka meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Peranan NGO yang ketiga dalam pembangunan masyarakat adalah membentuk sasiah dan nilai moral positif. Jadi selain daripada menjaga keperluan kebajikan dan juga pendidikan, rumah anak yatim Mak Teh ini juga berperanan dalam memastikan pembentukan sasiah dan akhlak yang positif dalam kalangan kanak-kanak di rumah kebajikan tersebut. Jadi pembangunan masyarakat bukan hanya memfokuskan kepada kemajuan ekonomi semata-mata, tetapi juga memerlukan individu yang berkepribadian mulia dan juga ada sifat tanggungjawab. Kita tahu biasanya kanak-kanak yang duduk di rumah anak yatim ini berhadapan dengan cabaran emosi kerana mungkin pengalaman hidup yang susah atau juga mereka ada masalah dalam membentuk keyakinan diri mereka atau juga mungkin mereka terpengaruh dengan tingkah laku yang negatif. Jadi, rumah anak yatim Mak Teh ini berperanan dalam pembangunan rohani dan juga sasiah dalam diri mereka melalui beberapa inisiatif seperti kelas agama, ceramah motivasi atau juga aktiviti yang melibatkan pembangunan kerohanian. Dari aspek pembangunan masyarakat, kita tahu individu yang mempunyai nilai moral yang tinggi akan menjadi manusia yang sangat bertanggungjawab dan juga menghormati undang-undang yang telah ditetapkan. Mereka juga akan menjadi masyarakat yang menyumbang kepada komuniti melalui aktiviti kesukarelawan dan juga kepimpinan masyarakat. Hal ini kerana pembentukan nilai dalam diri kanak-kanak ini, terutamanya mereka yang sedang membesar, berperanan dalam menentukan cara mereka berfikir dan juga bertindak dalam kehidupan mereka. Pendedahan nilai-nilai positif kepada mereka ini sangat penting untuk mengelakkan mereka terjebak dengan gejala sosial yang negatif. Sebagai contoh, rumah kebajikan ini sentiasa mengadakan program yang berunsurkan keagamaan dan juga aktiviti yang boleh membentuk pribadi mereka menjadi insan yang lebih berdisiplin dan berakhlak mulia. Mereka juga akan menjadi individu yang bukan hanya berjaya dalam bidang akademik saja, tetapi juga mereka akan menjadi individu yang berguna pada masa akan datang. Saya Nur Ainaliana binti Muhammad Afandi, Pemimpin Street 301744.
Seterusnya saya akan membentangkan tentang cabaran NGO dalam pembangunan masyarakat. Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim menghadapi cabaran dalam pembangunan masyarakat. Hal ini kerana mereka mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menjaga kebajikan anak-anak yatim tersebut. Antara cabaran yang dihadapi oleh mereka ialah kekurangan sumber kewangan, peningkatan kos sara hidup, kebergantungan kepada sumber luar dan kepercayaan masyarakat yang rendah. Cabaran yang pertama ialah kekurangan sumber kewangan. Rumah anak yatim seperti Mak Teh bergantung sepenuhnya kepada derma awam dan geran yang terhad untuk menampung keperluan harian anak-anak yatim. Hal ini kerana anak-anak yatim memerlukan keperluan makanan, pakaian, pendidikan dan rawatan kesihatan untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Jika kurang sumber kewangan, projek jangka panjang seperti program pendidikan tambahan, latihan kerjaya atau fasiliti baru terpaksa ditangguhkan atau dibatalkan disebabkan oleh kekurangan bajet dalam menampung semua keperluan tersebut. Sumbangan yang diberikan tidak termasuk dengan kos operasi seperti gaji atau allowance petugas yang menyebabkan kaki tangan sukar untuk diambil kerana mereka tidak mendapat gaji yang mencukupi. Kekurangan sumber kewangan juga boleh menyebabkan mereka menghadapi kekurangan makanan dan keperluan harian. Cabaran yang kedua ialah peningkatan kos sara hidup. Peningkatan kos sara hidup menjadi cabaran yang besar untuk Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Mak Teh. Hal ini memberi kesan kepada kos operasi rumah anak yatim seperti makanan harian, perumahan dan utiliti, pendidikan dan juga kesihatan. Kenaikan harga barangan dan perkhidmatan akan memberi kesan kepada pihak NGO tersebut untuk menampung barangan dan keperluan anak-anak yatim. Selain itu, pihak pemberi sumbangan juga tidak mampu untuk sentiasa memberi sumbangan kepada NGO, terutamanya rumah anak yatim disebabkan oleh keadaan ekonomi yang semakin meleset sejak kebelakangan ini. Hal ini menyebabkan sumbangan terhadap NGO akan berkurangan kerana penderma lebih memfokuskan kepada keperluan harian mereka sendiri. Oleh itu, peningkatan kos sara hidup pada masa kini akan memberi kesan yang lebih buruk kepada pihak NGO kerana mereka akan kekurangan sumber kewangan daripada pihak penderma. Cabaran yang ketiga ialah kebergantungan berlebihan pada sumber luar. NGO tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada satu penaja atau sumber dana kerana boleh menyebabkan risiko besar jika sumber dari pihak tersebut dihentikan sepenuhnya. Hal ini kerana jika sesebuah syarikat menarik balik penajaan yang diberikan, rumah anak yatim Mak Teh mungkin akan lumpuh dan tidak mampu untuk menampung jumlah anak yatim yang tinggal di situ. Selain itu, keperluan harian untuk anak-anak yatim tidak akan terjamin jika orang awam berhenti untuk memberi derma dalam tempoh masa yang tertentu. Hal ini akan menyebabkan pihak NGO tersebut tidak dapat membantu anak-anak yatim dalam memberi kewangan dan makanan yang cukup kepada mereka. Oleh sebab itu, NGO tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada sumber dana oleh pihak luar kerana ia akan memberi risiko kepada mereka sendiri. Cabaran yang terakhir ialah kepercayaan oleh masyarakat rendah. Kepercayaan masyarakat terhadap NGO menjadi rendah kerana mereka tidak yakin untuk memberi sumbangan kepada pihak NGO. Hal ini kerana mereka tidak tahu bagaimana sumbangan yang mereka berikan itu tidak disalahgunakan oleh pihak NGO. Hal ini berlaku disebabkan oleh banyak berita tentang isu penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh pihak NGO. Sebagai contoh, terdapat isu penyelewengan besar iaitu sebanyak RM230 juta oleh NGO yang boleh merosakkan keyakinan penderma dan menjejaskan NGO yang berintegriti melalui kesan limpahan negatif. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada NGO lain yang telus kerana terjejas oleh isu pesaing yang tidak amanah. Selain itu juga, NGO baru atau kecil sukar untuk membina reputasi mereka dan mendapat kepercayaan masyarakat kerana mereka lebih percaya kepada NGO yang lebih besar dan lama seperti Peyatim.
Hal ini akan menyukarkan NGO tersebut untuk mendapatkan dana atau sumbangan dari masyarakat untuk keperluan anak-anak yatim. Saya Hana Humaira binti Ahmad, nombor matrik 298492. Baiklah, pada bahagian ini saya akan membincangkan beberapa cadangan dan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Mak Teh Perlis bagi memperkukuhkan lagi peranannya dalam pembangunan masyarakat dan negara. Seperti kita sedia maklum, NGO ini telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan anak-anak yatim. Namun, dalam dunia yang semakin berkembang dan mencabar, NGO juga perlu sentiasa menambah baik pendekatan dan program yang dijalankan agar manfaat yang diberikan kepada anak-anak yatim menjadi lebih menyeluruh dan berkesan. Cadangan pertama ialah memperluaskan program latihan kemahiran dan pembangunan modal insan dalam kalangan anak-anak yatim. Kita sering melihat bahawa kebanyakan rumah kebajikan hanya memberi tumpuan kepada penyediaan tempat tinggal, makanan dan pendidikan formal. Walaupun perkara ini sangat penting, anak-anak yatim juga perlu diberikan dengan kemahiran praktikal yang boleh digunakan dalam kehidupan sebenar dan dunia pekerjaan. Sebagai contoh, NGO boleh menyediakan latihan seperti menjahit, memasak, bakery, pertukangan kayu, kraft tangan, berkebun serta asas keusahawanan. Kemahiran-kemahiran ini bukan sahaja membantu mereka mengurus kehidupan seharian, malah boleh menjadi sumber pendapatan pada masa hadapan. Selain itu, latihan kemahiran juga dapat meningkatkan keyakinan diri untuk membentuk sikap berdikari dalam kalangan anak-anak yatim. Mereka akan lebih yakin dengan kebolehan diri sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada bantuan orang lain apabila melangkah ke alam dewasa. Oleh sebab itu, pembangunan modal insan melalui pendidikan dan latihan kemahiran perlu diberikan perhatian kerana golongan inilah yang bakal menjadi aset kepada masyarakat dan negara pada masa hadapan. Cadangan yang kedua ialah memperkukuhkan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti agensi kerajaan, institusi pendidikan, syarikat swasta dan NGO-NGO yang lain. Pada pandangan saya, sesebuah NGO tidak boleh bergerak secara bersendirian kerana keperluan dan cabaran yang dihadapi semakin meluas. Oleh itu, kerjasama strategi amat penting bagi memastikan organisasi dapat terus berkembang dan memberikan perkhidmatan yang terbaik pada golongan sasaran. Sebagai contoh, kerjasama dengan institusi pendidikan seperti universiti dan kolej boleh membuka peluang kepada anak-anak yatim untuk menyertai program motivasi, kelas bimbingan akademik, bengkel pembangunan diri dan pendedahan awal kepada pendidikan tinggi. Selain itu, syarikat swasta juga boleh memainkan peranan melalui tanggungjawab sosial korporat atau CSR. Mereka boleh menyalurkan bantuan kewangan, menawarkan latihan industri serta menyediakan peluang pekerjaan atau menganjurkan kursus pembangunan kemahiran kepada penghuni rumah anak yatim. Kerjasama dengan agensi kerajaan pula dapat membantu NGO mendapatkan akses kepada pelbagai bantuan, geran dan program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. Melalui jaringan kerjasama yang kukuh, NGO bukan sahaja memperoleh sumber kewangan yang lebih stabil, malah dapat meningkatkan kualiti program dan perkhidmatan yang diberikan kepada anak-anak yatim. Secara tidak langsung, usaha ini dapat melahirkan generasi yang lebih berilmu, berkemahiran dan berdaya saing, sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera. Cadangan yang ketiga ialah mewujudkan rangkaian alumni yang terdiri daripada bekas penghuni rumah anak yatim yang telah berjaya dalam pelbagai bidang. Cadangan ini mungkin nampak sederhana, tetapi sebenarnya mempunyai impak yang sangat besar terhadap pembangunan anak-anak yatim. Bekas penghuni yang pernah tinggal di rumah anak yatim mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan penghuni semasa. Oleh itu, mereka lebih memahami cabaran, kesukaran dan keperluan yang dihadapi oleh anak-anak yatim. Melalui rangkaian alumni, mereka boleh dijemput untuk menjadi mentor, penceramah atau penasihat kepada penghuni yang masih berada di rumah anak yatim. Sebagai contoh, seorang alumni yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti boleh berkongsi pengalaman tentang cara belajar dengan berkesan dan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Alumni yang berjaya dalam bidang pekerjaan pula boleh memberikan panduan tentang persediaan memasuki alam kerjaya. Perkongsian seperti ini mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak-anak yatim kerana mereka dapat melihat contoh kejayaan yang datang daripada latar belakang yang sama.
Selain itu, alumni juga boleh membantu membina jaringan sosial lebih meluas, termasuklah memberikan maklumat mengenai peluang beasiswa, latihan kemahiran dan pekerjaan kepada penghuni rumah anak yatim. Justru, rangkaian alumni bukan sahaja dapat mengukuhkan hubungan antara bekas dan penghuni semasa, malah mewujudkan satu sistem sokongan yang berterusan untuk membantu pembangunan anak-anak yatim. Sebagai kesimpulannya, cadangan-cadangan yang telah dibincangkan iaitu memperluaskan latihan kemahiran, memperkukuhkan kerjasama strategik dan mewujudkan rangkaian alumni merupakan langkah yang boleh membantu meningkatkan keberkesanan peranan pertubuhan kebajikan rumah anak yatim Mak Perlis. Cadangan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada anak-anak yatim dari segi pendidikan, kemahiran dan pembangunan diri, malah turut menyumbang kepada pembentukan modal insan yang berkualiti dan pembangunan masyarakat yang lebih mampat. Sekiranya cadangan-cadangan ini dapat dilaksanakan dengan baik, saya percaya NGO ini akan terus menjadi platform penting dalam melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Akhir sekali ialah kesimpulan. Secara keseluruhan, pertumbuhan kebajikan rumah anak yatim Maktih yang terletak di Kanga Perlis memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga kebajikan, pendidikan dan juga pembangunan sasiah anak-anak yatim. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, pertumbuhan ini terus menjadi sumbangan yang besar dalam pembangunan masyarakat. Oleh itu, sokongan yang berterusan daripada pelbagai pihak amatlah penting bagi memastikan kebajikan ini dan juga masa hadapan anak-anak yatim terus terjaga. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.